doktor, apa tertib berhubung mandi wajib? Tuan-tuan dan puan-puan, mandi wajib tak ada tertib. Ada hadis sahih menceritakan seorang sahabat Nabi, dia tak ada air, maka dia nak mandi wajib, dia berjunub. Nabi solat, nampak dia tak solat. Mengapa? Ana janabah, saya berjunub. Nabi kata, tak mandi, tak ada air. Okey, tayamum. Maka sahabat pun tayamum untuk mengharuskan solat dan semayang. Satu ketika Nabi ada air, maka Nabi berikan pada dia satu bekas air, mandilah. Maksudnya kalau kamu tayamum ada air, cepat-cepat mandi, jangan tangguh. Mandilah. Dan ketika Nabi arahkan sahabat mandi, Nabi kata, basahkan badanmu dengan air. Itu nas yang kita pegangi dan kita katakan mandi ini tak ada tertib. Dia tak macam wuduk. Ada tertib. Basuh muka dulu, yang wajib. Basuh muka dulu bersama dengan niat. Tangan sampai ke siku. Tak boleh kita buat style kita sendiri. Anda nak ambil wuduk, bismillah, basuh kaki dulu. Pergi basuh kaki dulu. Terus angkat kaki ke atas. Tu dia punya basuh. Wuduk tak boleh. Dia ada tertib. Mandi wajib tak ada tertib. Apa yang Nabi ajar, Nabi akan mulakan dengan ambil wuduk dulu, itu sunnah. Kalau ada urutan-urutan yang Nabi buat, bagus kita ikut, tapi itu sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Jadi mandi wajib, soalannya apa tertib mandi wajib? Mandi wajib tak ada tertib. Tak ada tertib. Boleh kita basuh tangan, takut kena air terus mengejut ke badan, tangan saja kau angkat, ada besar kerana Allah Ta'ala, tangan dulu kan, sah. Kena sebahagian badan berserta dengan niat, kemudian dinaikkan, barulah badan, barulah muka, seluruh badan, sah, tak ada masalah. Mandi wajib boleh basuh kaki dulu hujung saja kau angkat, ada besar kerana Allah Ta'ala, sah, mandi wajib. Wuduk tak boleh begitu. Tak ada tertib bagi mandi wajib. Okay? Yang ada ialah niat, kemudian basah ke seluruh badan. Pastikan tak ada halangan-halangan yang boleh menghalang air daripada kena kulit. Kalau ada cat dah sebagai contoh, orang yang bekerja, cat rumah, tiba-tiba cat masih melekat, itu benda yang boleh menghalang air. Tapi jika tak menghalang air seperti inai sebagainya, tak apa. Ataupun dakwan, pen, itu tak apa lagi. Kita gosok-gosok sampai akhirnya menembusi. Itu tak apa lagi. InsyaAllah. Ya? InsyaAllah.